Jadi aku juga tangan lu sikit. Aduh, masuk dalam notok. Assalamualaikum. Okey, kita lebih kurang dalam 2 hari lagi kita ni nak puasa ni. Gapo-gapo pun kita tunggu tengok anak bulan dulu, biar orang umum dulu. Tapi kita kena buat persediaan lah. Jadi mami ni nak tubik, nak pergi cari barang dapur. Barang dapur bukan kalah kata barang dapur hok basuh. Maknanya barang dapur hok kering lah, gula lah, minyak lah, Milo lah, serba mak nikah lah. Jadi ni barang-barang hok orang ngodam malam ni. Hok ni frozen food kita ada sikit je lagi. Sadero tak boleh. Macam sadero ni kita orang tak boleh jual dah. Tak boleh jual sebab barang ada 2-3 pack. Ni tak boleh. Tak boleh takut berebut. Tapi karipak dengan sambal ikan bilih, kopi dia Belanda ada lagi. Ya, karipak, sambal ikan bilih, karipak mini dengan kopi dia Belanda sekmu sambal udeh belum sampai lagi sekmu, tapi ada je orang order lalu dia buat pembelian lalu. Maknanya stok siapa kita terus buat pengepusan. Mami mu yo kira lapar dah tu, kecek berbelik dah tu. Kena cari awal-awal lah. Tak sewisu mak. Nak naik pun seksa dah. Okey dah. Aduh. Banyak gula lagi guys. Baru ni gula ni. Aduh, bisa gas jadi. Ni 7, 8, 9. 3 gula lagi. Kita tengok makan dulu. Ini pedas tu mami mula apa? Nasi cikgu. Oh, tak ni nasi dia ni. Lepas gaya pula wujud pun nasi ni. Hari ni lebih kepada vlog je. Vlog nak cari barang dapur untuk nak nyambut puasa kita ni. Jadi sudah dah makan nasi. Kita nak pergi cari barang dapur. Marilah. Jadi perut kenyal dah, kita isi dah. Kita baru sapa di Lotus, kita nak beli barang-barang sini lah. Jadi jangan temen mami mu beli. Patut orang kata Ming, tak balah ke hari ni? Balah apa agaknya? Hari-hari pun tidak ada balah hanya. Jadi video hari ni video tak balah. Ingat kau kita kekeh sama kau Daddy. Ingat mami Daddy ni balah hari-hari. Kau berkekeh sama ke hari-hari? Aduh. Dok. Tapi ni tip dia kalau nak suruh dalam rumah tangga bahagia, balah hari-hari. Balah hari-hari. Kekeh. Baru serah saya. Gitu. Lepas balas serah nak sing-serah. Tuak ya terayang kata. Balah mana tengok? Balah pada terayang. Sweet kan ni? Alah nyuka nampak tak? Nyuka ke gapa? Memang royak ni baru stok bulan ni. Bukan stok puasa. Kena cari orang lain pula. Lagi nak pergi cari barang basah. Barang basah itu kita beli mana? Kedai tu lah. Cari-cari ayam untuk makan bulan ni. Bulan puasa tak lagi. Ni pun habis kat 400 lebih jimat dah ni. Sekala habis kat 900. Buka isi kurang dah minum susu kan. Pepah pun je kurang dah. Jadi jimat lah. Ya Allah, kena. Aku nak scan apa? Aku kena scan balik. Telefon ke Tino. Aku pembalang. Saya ingat. Aku tak apa. Tahu kau ayam berikit. Jadi aku juga tahu ayam berikit. Aduh, masuk dalam notok. Boleh tolong lah. Alah nyuka tembak buaya. Kali nak jerikan tu. Tidak mataku. My God, aku pergi jalan lah. Cari saya lah. Nak masak tonje kamu. Kamu nak makan tonje hari ni. Rajin tak nak masak. Mami mari di pasar Segapa Uda di Dengkir Sekmuhe. Lepas pada beli barang-barang gapo gitu gini. Jadi kat mami kata jom lah Daddy kita pergi support saing dengan mami Daddy.
abesik dia tu. Hari ni adalah hari pertama dia buka Pak Uda Sek Muhe. Nak poso dah ni. Kalau lari lah pula kalau aku nak kekek ni. Jadi Sek Muhe kita ni nak poso ni molek lah hak mana hak ada dekir tu kan. Nak cari air, nak cari ikan, nak cari sayur. Tak payah dah nak gitu beg jauh-jauh. Gapo dekir ni pak gapo ni gini nama dia ni. Ni kalau jalan dekir ni jalan dekir nak pergi ke mana kau ni jalan ni. Allah tahu tak ingat. Kita tunggu ramah tu dia. Nak pergi kut Bangi Wonderland pun kau ni juga. Aduh. Kita kena tanya tu dia lah sebab dia daging. Waduh. Dia baru buka ni Sarawak ni. Sepenuh kata 20 hari bulan ni, 27 hari bulan 2 ni sepenuh baru buka kedai. Promosi pembukaan pada 27 hari bulan 2 hari ni. Dia baru buka kedai dia hari ni. Nama kedai dia Mini Pasar Segar Pak Uda. Kedai saya Mami Daddy. Mari kita mari sapok lah. Nak makan daging tak elok pergi cari jauh lah nyak. Allah sesek dekir tu. Buka peti ni tak royak apa dia. Allah sabar apa nak buat. Mana orang-orang dekir mari cari sini je lah. Allah sup giabok orang giabok kan dia. Sup tulen. Sup giabok tu molek dah ni tahu. Fresh ni. Nak lada 2 riyal. 2 riyal boleh beli kalau ni 2 riyal. Mami mana jadi terbaik. Kau pun boleh beli ni sekian kau pun boleh beli lagi sekian ni. Lado gedio Sek Muhe nak buat tonjen kena beli gonya selima 2 butir. Tomato sebutir, carrot so. Ni ubi kan benda ni? Tak tahu aku. Tahu ubi gapo ni? Jadi ni masuk kalau menjual masuk mok. Kalau menjual pasar raya tu jadi ni. Molek dah dia. Ni ingat beranak ni. Beranak kena beli gon daddy. Gapo dia? Gapo dia nak panggil ni? Tak tahu tak. Carrot putih lah. Ni carrot putih. Untuk susu banyak. Ni carrot putih. Yolo kamu. La ilaha illallah. Aku tengok mu makan pun. Dah tak je buat rasa kan. Hok mana hok set sini ke bini dalam paket mari beli sini carrot putih. Ni daun 50. Bawe gapo semua mak ni kau dia kata nak masuk gapo hari ni nak masuk lah. Malah lah nak pergi jauh-jauh pasar molek dah ni. Habis sik buka ni. Pasar Segar Pak Uda Sek Muhe. Kita duk kampung kan orang panggil kedai berutut ni lah. Kok dekir ni untung kata ada kedai berutut. Sebab apa? Kalau nak goreng ikan, nak kunyit pula dah habis. Perih motor nak bersihkan mentah mari beli kunyit. Kunyit ada ni, pencosuk ada. InsyaAllah ni sebut kunyit cak babah ada jenis susu gini. Sosok ke apa budu cak tereng ni ada juga ni. Cuka, kicap. Gitulah Sek Muhe. Memang lah kalau kita beli barang dapur memang lah kita di pasar raya lah. Kita kata kalau tangan kita Butuh nak pergi kalau jauh ke apa. Ni hot depan tangga ni. Amolik lah. Depan ni apa nak beli mudah kira. Mami suka adanya kalau lah tempat Mami tu ada ni pasang-pasang gitu. Kita pun beli dia kita butuh juga kita dah. Kita butuh dah. Sebabnya nak beli kuah saja. Malah nak masuk dalam pasar raya ni Sekmu. Nak beratur cukup bayar kuah tu. Kadang-kadang nak sos cili saja. Boleh pakai mari sabuk kedai basic ni. Kalau Sekmu tengok alik daket ke kebetulan hari ni adalah hari pertama lah hari pembukaan Pasar Segar ni. Dia ada nak bagi sikit. Nampak dia nak bagi ada telur, ada minyak gapo tu deh. Dia nak bagi bagus untuk kuih kedai dia ni Sekmu. Aku Mami tengok pada makan-makan sikit. Bolehlah Mami minum air pahninya situ. Sekmu. Hari ni adalah hari pertama. Jadi Mami nak war-warkan lah kepada si awak tu. Sebab ala-ala Mami tu beli barang dapur. Dan kita pun berhubung dengan dia yang hari ni adalah hari pembukaan. Jadi ala-ala duduk luar tu pakai mari lalu sini ya. Selesai dah. Kata perasmian. Ada perasmian daripada owner kedai Mini Pasar Segar ni Pak Uda iaitu Abesik tadi. Saing Mami Daddy lah. Kata tua dia tapi muka kita kenal dah duk main gimari banyak kali dah. Jadi rapat. Jadi inilah antara usaha Mami Daddy juga. Kata kita tak boleh nak tolong kok lain, kita boleh bantu kok ni. Jadi kita boleh war-warkan kepada mana warga-warga dengkir ko, mana nak cari ikan ko, ayam, sayur ko. Ada belakang sini daging ko, insya-Allah boleh harga berpatut teh segar-segar. Jadi terima kasih banyak mana like, komen, share. Assalamualaikum. Bye.